Hari ini kita dengan Ninja Lab. Apa yang Kita dengan tengok dia masak Ninja Lab. Oi. Ada banyak jenis Maggi. Ninja Lab. Sedap. Semua kat Ninja Lab. Apa? So, apa jadi pengakhiran dia? Betul-betul masa penutup jatuh Cani terbang. Mana Bola dua. Tertelah tu. So bukan aku punca lah. Hari ni ada orang baru main. Ha. Tapi hari ni yang orang baru tu berapa kali jatuh vertikal je. Tak tahu lah. Rasa crack masa tu lah. Ni final blow lah. Wow. Ni roasting tu ni. Sebelum jatuh elok je. Tapi yang last uji pun jatuh letak. Ha? So topik 67 ni lah diteleh tak? 67 lah. Berapa hari sebelum final? Berapa tadi? 16, 14. Dia kat mana ni? Wow. Orang kena cari makan lepas tu sesat. Tak tahu macam nak keluar. Tahu-tahu dekat kebun kacang panjang. Habis comel-comel tu. Wow. Find the way out. Ni ada longkang. Kita dah keluar lah. Selamat lah. Oh, dah sampai kat kedai. Aku dah cakap dia longkang. Ni bridge. Ui, the bridge tu. Apa nama kedai ni? Hey. Okay guys. Hari ni hari ni 5 December. Ada lagi 12 more days for degree. No ni eh. Ha? Tolak cuti eh. Tolak cuti terfikir 10 hari lagi lah. 10 hari. Roughly lah 8 to 10 days lah. 10 days eh. Tapi hari ni kita punya aktiviti untuk pergi ke mana ni? Conference. International conference. Bersama Apa nama dia? apa nama dia? Tak tahu. Kita nak pergi mana? STEG Conference International. Post tak ada. Nak buat iklan rading. Ha? Apa dia? Buat iklan rading. Nak pergi? Iklan rading. Oh, iklan radio. Exciting. Okay. Iklan radio. Dia macam terlalu formal je ni. Tapi hari ni kita bersama dengan 2 bidadari. Oi. Tak pergi bebas. Kau pergi ke? Aku pergi dalam rate tu. Sebelum tu jarang ajak. Esok aku follow dia. Last day Major Lab kita buat rap. Ui, sedap Ninja Lab. Thank you Ninja Lab, the best Maggi in Miat. Doh. Malam. Lepas kau penyelamat tu. Kalau basement. Kalau aku murah ada panggil kat dalam ni kan. Sedap. Settle lah. Berapa hari lagi? 20 hari ke? Jauh. 8 hari. 8 hari dekat. 8 hari. 2 paper exam. 2 paper. Crazy tu. Farid punya baru habis. So aku punya goreng lama dah tadi, goreng lama. Ui, material yang penting tu. Dia Farid cooking, masak. So the main entry
47 and 100.